Okey, ni flat by duri dekat semennya. Ni bahagian ruang tamu dia. Bilik depan. Bilik depan ada kipas ceiling. Kita pergi ke ruang bilik master. Ini bilik paling besar lah. Bilik paling besar. Pintu pun baru cat, dinding semua pun baru cat. Kita tengok bilik small. Ada bilik small. Okey. Ada kipas dah juga. Bilik air. Dapur-dapur. Ada table top dah. Ada lubang. Sinki dia ada 2 lubang. Pilih baru. Sini dia ada cermin dah lah. Dia buat sidai baju. Kat sini ada bilik mandi. Ada kepala shower. Tangki dia pakai, ada satu tangki lah. Untuk dapur dia air direct. Pintu pun baru ni, baru pasang. Pintu bilik air baru. Pintu ni pun baru. Pilih mesin basuh. Ada wiring lah untuk mesin basuh. Kat sini pun kita dah ada grill. Ni bahagian jamban. Flash pun dah pasang baru lah, dengan cermin situ. So kalau ada orang nak sewa rumah ni, boleh contact dengan Syamil lah. Okay.